Calon Perikatan Nasional N48 Air Kuning untuk memberikan ucapan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan segala tuntutan agama akan kami berikan petunjuk hidayah kepada mereka. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Terima kasih pemudah cara majlis yang saya raikan seluruh kepimpinan utama Perikatan Nasional yang hadir pada malam ini. Yang berhormat Datuk Ustaz Idris Haji Ahmad, yang berbahagia Datuk Seri Peja, yang saya muliakan Tan Sri Anwar Musa, yang saya muliakan lagi saya hormati Tuan Guru Sidik Nor, Ketua Pemuda Saf Kepimpinan daripada parti-parti komponen Perikatan Nasional, PAS, Bersatu, MIPP dan juga Gerakan, tuan-tuan para pengundi khususnya di UDM Tanjung Keramat dan juga Cangkak Petai serta UDM-UDM berdekatan, seluruh warga desa dan kota yang datang dari seluruh pelosok di dalam Dewan Undangan Negeri Air Kuning ini. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi malam ini kita dikunjungi oleh tetamu kepimpinan Perikatan Nasional daripada pusat dan juga negeri. Lebih istimewa lagi kita akan dihadiri oleh yang kami semua hormati dan muliakan, yang berbahagia Datuk Seri Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkatan itu bersama orang-orang yang paling hebat di antara kita, yang paling menonjol ketokohan dan keilmuannya di kalangan kita. Dan pada malam ini kita dihadiri oleh kepimpinan kita yang teristimewa dan juga terhebat. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita ucapkan selamat datang kepada seluruh kepimpinan ke kawasan kita ini. Dan saya ucapkan tahniah dan terima kasih atas kehadiran, ribuan kehadiran dari warga pengundi dan juga penyokong Perikatan Nasional dari pelbagai agama, bangsa. Selamat datang kepada semua. Sesungguhnya kita malam ini disatukan dengan satu ikatan. Jiwa-jiwa kita tertulis perikatan. Dahi-dahi kita semua sekali menunjukkan pangkah perikatan. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, saya Abdul Muhaimin bin Malik, calon Perikatan Nasional, calon nombor 2, diamanahkan oleh kepimpinan Perikatan Nasional, akan mewakili seluruh suara rakyat jelata di dalam Dewan Undangan Negeri ini. Saya insya-Allah jika diberikan kemenangan akan membawa suara-suara kita semua ke peringkat yang lebih tinggi, supaya suara-suara kita ini didengari, supaya suara-suara kita ini diperhalusi dan diambil tindakan sewajarnya bagi kepentingan seluruh rakyat jelata. Saya mewakili
kaum Melayu, bangsa Melayu. Saya juga mewakili bangsa Cina, India, seluruh agama yang ada di dalam Dewan Undangan Negeri ini. Saya bukan calon hanya untuk orang Melayu sahaja. Saya juga calon untuk kita semua, Melayu dan bukan Melayu, Muslim dan bukan Muslim. Kita akan mengotorkan segala toleransi yang ada di dalam agama ini bagi meraihkan kepelbagaian yang ada di dalam Perikatan Nasional. Semoga kita memperolehi kejayaan di kemudian hari, insya-Allah. Yang akhir sekali, saya mohon doa khususnya daripada tuan-tuan guru yang hadir, yang saya hormati Tuan Guru Siddiq Nur, rakan-rakan seperjuangan dari kepimpinan Perikatan Nasional. Doakan kita semua memperolehi kejayaan, insya-Allah 26 hari bulan April nanti. Dan juga saya juga mohon doa kepada semua yang hadir pada malam ini untuk sama-sama kita mengangkat martabat dan kedudukan rakyat jelata di Dewan Undangan Negeri ini. Pelbagai isu-isu yang sedang melanda, yang telah melanda, yang sedang cuba disembunyikan ataupun sedang dibongkarkan, yang dipendam, yang diluahkan oleh rakyat kita, semua ini insya-Allah kita akan cuba selesaikan dengan kemampuan yang ada jika kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, sekali lagi saya mohon restu dan doa tuan-tuan semua untuk langkah-langkah saya di kemudian hari mendapat sokongan yang padu daripada seluruh warga, seluruh kepimpinan yang hadir untuk kita bawa suara rakyat kita di tempat yang sesuai nanti, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhaimin, insya-Allah bakal ahli Dewan Negeri Air Kuning. Tuan-puan, kita akan teruskan pentas ceramah mega pada malam ini dengan menjemput